Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama dan Hainan International Media Centre HIMC hari ini melancarkan dokumentari khas 2026 towards the Hainan Free Trade Port. Dokumentari itu mengetengahkan pembangunan Hainan sebagai hub perdagangan bebas selain meneroka potensi kerjasama dan peluang ekonomi antara Malaysia dan wilayah berkenaan. Pelancaran disempurnakan bersama pengerusi bernama Datuk Seri Wong Chun Wai dan Presiden Hainan Daily Press Group Shang Lin. Turut hadir Ketua Pengarang bernama Arul Raju Duraraj, Ketua Bernama TV Nur Hamzila Mat Hambali yang juga penerbit eksekutif dokumentari itu serta wakil kedua-dua organisasi. Menurut Wong, kerjasama bernama dan HIMC kini melangkaui pertukaran berita dan kandungan dengan kedua-dua pihak turut menerbitkan program secara bersama. Most media groups, they have the exchange of information and content exchange. But in our case, both of us have gone a step further. We are producing programs jointly. So that's a very meaningful and very productive venture. The Hainan Freeport is one of the most exciting things that happened in China because it is the biggest economic experiment and it's important for Malaysians with the logistic hub itself to be able to participate in such a Freeport status. Wong berkata kerjasama seterusnya juga boleh diperluas kepada penerbitan video pendek dan kandungan media sosial bagi mendekati golongan muda termasuk mengetengahkan sektor penerbangan dan aeronautik Hainan. Dokumentari terbitan Bernama TV dengan sokongan HIMC itu dirakam selama 7 hari di Hainan bermula 4 Julai lalu. Antara lokasi yang diketengahkan ialah Pelabuhan Yang Pu, Sanya International Yacht Centre, Hainan Bo Au Le Cheng International Medical Tourism Pilot Zone, Haikou Che Lo Old Street dan Shinglong Coffee Culture Park. And HIMC, Hainan International Media Corporation, telah menghubungi kami dan mencadangkanlah untuk buat dokumentari selama setengah jam di dalam bahasa Inggeris untuk memperkenalkan dia punya port, dia punya pelabuhan, dia punya kebudayaan, dan kerana Hainan ni dia banyak similariti dan ada sejarah hubungan dengan Malaysia. Dokumentari khas berbahasa Inggeris selama 30 minit itu boleh disaksikan menerusi Bernama TV serta platform digital rasmi bernama.